Ini ramai orang salah faham. Dia kata ilmu tasawuf ilmu tinggi. Salah tu. Bukan ilmu tinggi. Arti ilmu tasawuf ialah ilmu membersihkan hati kita daripada sifat yang tercela. Itu je. Ada orang panggil tasawuf, ada orang panggil ilmu akhlak, ada orang panggil ilmu batin, ada orang panggil ilmu qalbi, ilmu hati. Benda yang sama saja. Maknanya kita belajar supaya kita ikhlas dalam beribadah. Itu panggil tasawuf. Kita belajar supaya kita tidak ada rasa takabur di dalam hati. Itu tasawuf. Buang benda-benda yang kotor dalam hati kita dan masukkan yang bersih. Kenapa? Kerana Allah sudah mensyaratkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan beruntunglah mereka yang membersihkan hatinya, dan rugi sungguh mereka yang tidak bersihkan hati sampai jadi kotor. Kotor tu apa? Hasad, dengki, riak, sum'ah dan sebagainya. Contoh, kita semayang 30 tahun tahajud, orang tak tahu. Sekarang musim media sosial, setan pun cocok kita. Share 30 tahun mu semayang tahajud, orang tak tahu seorang. Mu sebut sikit dalam TikTok, mu sebut sikit dalam Facebook. Kita pun dan witir. Faham lagi? Ting bunyi. Maklum kepada dunia. Sedangkan Allah sudah simpan dah pahala dia. Kita sebarkan kerana nak cari kepujian. Sum'ah namanya. Beritahu amal kepada orang, maka hangus amalan. Ini senang nak khabar orang. Kita ngaji pondok 15 tahun. Orang di Bukit Pelindung tak tahu. Dia relax je. Orang tak tahu kita ngaji pondok boleh baca kitab Arab. Cetak pun contoh Syekh. Mu 15 tahun duduk pondok. 30 utik kita sama. Mana ada orang tahu. Mu pukul lah gambar sikit dobik-dobik lama tu. Oh dalam Facebook bawah. Kita pun pukul snap gambar dobik-dobik sikit. Rindu pondok. Tujuan apa? Talabul manzilah, mencari kepujian fi qalbin nas, di dalam hati-hati manusia. Nak hati manusia memuji dengan posting kamu. Syaitan kata, Syekh, mu dulu ngaji Syria, mu Jordan, mu Yaman, mu Morocco, mu Tunisia, mu Libya, mu ngaji Mesir. Orang tak tahu. Mu ramah guru. Ambil gambar-gambar mu ambil dengan Tok Syekh itu. Bola Facebook. Rindu Syekh. Mak. Faham lagi? Kata Imam Ghazali, kana amalu haba'am mansura. Jadilah amalnya debu yang ditiup angin. Apa? Sum'ah. Nak khabar, dia orang mengaji, dia orang ahli hadis, dia ada universiti. Nak khabar, dia main kitab juga. Tapi kalau rindu sungguh, bukan nak sum'ah, alhamdulillah. Aku takut masuk riak, ujub dan takabur serta sum'ah. Jadi belajar supaya hati kita bersih daripada tujuan-tujuan tadi. Itu dipanggil tasawuf. Tasawuf bukan janggut panjang. Tasawuf bukan pakai kopiah. Tasawuf bukan pakai jubah. Tasawuf bukan lidah di atas bahu. Ada ramai orang salah faham. Dia tengok jalan tunduk, tasawuf, tasawuf. Muntawan dia tasawuf. Tu jalan tunduk kan, dia sakit sekok. Sakit sekok, selalu tidur. Mu kata tasawuf. Bukan. Itu luaran. Tasawuf menjaga hatinya daripada sifat yang tercela. Wajib belajar. Isyarat alamat orang yang belajar tasawuf ini betul, semakin dia belajar, semakin rendah diri. Semakin dia belajar, semakin dia rasa orang lain lebih baik daripada dia. Semakin dia belajar, semakin dia menghormati orang lain. Pasal ramai orang belajar, semakin belajar tasawuf, semakin sombong. Semakin belajar, semakin rasa lebih pada orang. Bermakna pengajian dia salah.